nak buatkan spek PCO. Okey geng, dekat Sudah Keras hari ni sama buatkan spek PCO untuk korang. Okey, jom kita tengok apa barang kita bagi untuk spek PCO. Okey, so guys, korang nampak lah. First motor keluar kilang, takkan pakai ECU standard geng. Kita bagi ECU yang NLK. Yang ini ada 4 mood. Korang boleh tukarkan, tukar mood. Nak mood yang apa? Nak mood yang boleh pom. Nak yang apa? Nak boleh pom pun boleh, tak ada masalah. Semua boleh. Janji boleh mapping dekat Sudah Keras. Okey. Lepas tu kita bagi apa lagi? Kita bagi exhaust. Korang nampak lah. Okey. Untuk kalau korang nak tengah cari ambient pressure, kita bagi ambient pressure Umar Racing 2832. Ini pakai betul-betul padu punya. Okey, ini JPJ pun lepas, tak ada masalah. Kalau korang mau bising sikit, korang mau rempis sikit, mau bunyi bising, kita bagi apa? Kita bagi exhaust ECU, Espada, sorry. Okey, E4 punya, size 2832. Ini pakai, boleh letup, tak ada masalah. Okey. Lagi ada apa? Kita bagi yang. Okey, komen nampak lah. Kita bagi apa? Kita bagi cam NLK Racing yang N1 size 5762, boleh pakai, tak ada masalah. Lagi apa? Lagi plug Umar Racing dan plug coil kita bagi sekali baik. Okey, ini plug coil kita bagi NLK Racing. Dan tak lupa juga kita bagi apa? Umar Racing punya air filter jugalah guys. Ini yang paling paru punya air filter dekat market sekarang. So memang cun-cun ya. Last sekali kita bagi apa? Kita bagi yang total body NLK Racing bersaiz dia 32mm untuk korang geng. Okey. So geng, kalau korang mau pasang ini spek PCO dekat Sudah Keras, kita boleh buat. Angkat masa tak lama sangat. Okey. So memang cun-cun lah. Kalau korang mau bagi laju sikit, motor standard nak bagi padu sikit bawah, jalan jauh nak pakai sedap. Okey, mesti ini cun lah geng. Okey. So guys, kalau korang ingat nak buat spek PCO, boleh datang ke Sudah Keras. Nak tengok saya buat apa spek lagi, korang boleh komen dekat bawah. Jangan lupa like, follow, komen, share. Ingat PCO, mesti nak ingat Sudah Keras. Ada apa? Kita roger.